Okay, Assalamualaikum guys. Hari ni saya nak main game horror. Tajuk dia Did you hear that? Okay, kalau tengok kat description, game ni dia inspirasi daripada short movie. Tajuk dia I Heard It Too. Okay, jom kita main ni. So ni chapter 1, sana chapter 2. Hari ni saya main solo. Jadi kita masuk yang ni lah seorang. Okay. You cannot find your mother. Okay. Kita tak jumpa kita punya mak. You have searched everywhere. Flashlight ni. But there is still one place. Death. Okay, ada satu tempat lagi. So, kita tengah cari mak kita ni dekat basement. Okay. I need to find her. Okay. I need to find the person who did it and why they did it. So, mungkin yalah ada something happen dan kita nak cari dia punya pelaku. Or is it really a person or something else lah. Mungkin bukan orang. Okay, game ni dia banyak kali mention made by one developer. Chapter 1. Flashlight. Crouch. Okay. Sprint. Okay. So, kita kena ke mana dulu ni? Sini kot. I need to find. Okay. Tutup. Tak gelap sangat. Okay. Pick up X. Dah ke ni? Dah hilang. Pergi mana tadi? Ni ke? Oh. Okay, break. Naik. Apa naik pula? Patutnya kita lah bawa kan? Boleh ke bawa? Macam tak. Pergi belakang tu lah. Tu nampak dia punya hint tu kat situ. Okay, masuk sini. Ya Allah. So ada mayat. Ada mayat. Then ni gambar kita dengan mak kita ke macam mana? Bilik siapa ni? So apa objektif dia? Turun bawah. Kick door. Macam tak boleh kick je. Oh, boleh. Boleh apa ni? Flashlight. Find the key to get apa? Cari kunci. Oh, luasnya. Gelap. Mana jalan dia? Tak nampak. Gelap. Cari kunci tu kat sini ke kat mana? Tak apa, kita cari dulu apa-apa yang kita boleh jumpa.
sini tak ada apa. Barang-barang dia ni boleh langgar je. Apa tu? Oh, ada macam monster. Ni maze ke apa ni? Kenapa POV kita jadi macam ni? Monster. Sad lah weh. This place is stressful here. Sebab kita tak jumpa jalan. Tak tahu nak ke mana. I think I saw someone here. Ni ke mana ni? Dah jalan mati. Banyak sangat jalan. Tak tahu tembus ke mana. Apa ni? I saw someone. Mana? Ada orang ke tadi? Apa ni? Masuk-masuk kita dah jumpa tempat macam ni. Ni tempat mula tadi. Kita dah tak boleh keluar rupanya. Oh, faham. That's why dia suruh cari kunci. Dia kalau screen macam ni mungkin hantu tu dekat. Oh tu. Oh, ni lah. Tapi ada hantu. Faham? Ambil kunci tu and then keluar. Kenapa kat sini? Ada banyak kunci ke? Okay, dah dapat key 1. Gelap lah. Ni apa ni? Betul lah. Betul. Okay, dah tahu dah. Tapi tadi tak sempat sebab ada hantu. Okay, finally kita dah. Oh, you save your mom. Oh, mak kita kat sini. Chapter 1 macam tu je. I need to find it. And explore the basement one more time. Aduh.
Tu kan chapter 2. Okay. Oh, coming soon. Faham? Oh, so tu je lah chapter 1. Kita just kena selamatkan mak kita. Chapter tu coming soon rupanya. So, dia belum buat lagi. Okay, sampai situ sajalah game horror kita kali ni. Jangan lupa subscribe, like dan share. Okay, bye-bye.